Dia kata Ibn Jauzi, dia level para salafus saleh melaksanakan qiyamul lail ni, dia ada beberapa level. Grade, dia ada grade berbeza-beza. Pertama, kata Ibn Jauzi, ada level salafus saleh ni yang menghidupkan malam satu malam penuh, tak tidur langsung. Iaitu, ini luar biasa lah, dia boleh sembahyang subuh esok dengan wuduk isyak. Macam mana tuan-tuan ni? Dia tak minum air masak agaknya, tak pergi ke tandas apa semua. Tak, bagi kita yang pernah duduk negara-negara luar, Northern Hemisphere, ke negara 4 musim lah. Winter, summer tak sama macam kita. Sebab ada masanya malam pendek, siang panjang. Ada masa siang pendek, malam panjang. Jadi jangan petikai riwayat ini. Jangan bayangkan macam mana tak pergi ke tandas kata imam ni. Tak, mungkin malam pendek. Itu bagi orang yang pernah duduk winter, dia akan faham malam tu panjang ataupun pendek. Tapi luar biasa lah, walaupun winter pun boleh tak pergi ke tandas daripada isyak sampai subuh. Oh, itu hebat, boleh dapat PJK itu tuan-tuan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Itu level pertama. Dia boleh jaga satu wuduk daripada isyak. Level kedua, Ibn Jauzi kata, ada salafus saleh yang semayang setengah malam. Kita cerita pagi ni 1/3, dia semayang setengah. Macam mana nak kira setengah malam? Beginilah, kita buat anggaran lah, waktu malam di Malaysia ni, katakanlah maghrib 7 suku, subuh 5.45 contoh. Jadi kalau kita campur, jumlah malamnya ada 10 jam 30 minit. Jadi kalau setengah malam, dia jadi 5 jam 15 minit. Maknanya orang yang semayang setengah malam ni, dia bermula semayang pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 suku pagi. Luar biasa sekali. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, mereka yang semayang malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit tinggi, turunkanlah dengan rahmatmu yang suci. Kalau masih tersembunyi di perut bumi, keluarkanlah agar mudah kami memiliki. Kalau rezeki kami sukar, permudahkanlah jalannya. Kalau rezeki kami haram, sucikanlah puncanya. Kalau masih jauh, dekatkanlah segera. Biarlah sinaran duha ini menerangi segala. Dengan keberkatan cahaya pagi ini, kecantikan, keindahan, kekuatan ilahi, limpahkanlah rezeki yang halal yang suci, seperti yang engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang diredai. Terima kasih yang berusaha, saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, para pegawai, jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para subuh fighters, subuh warriors, para pencinta ilmu, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf kalau tak dapat disebut nama kesemuanya, yang mana yang besar yang saya tidak mengimbau gelar, yang patut kau tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang tua yang dahulu dikemudiankan. Kau ada datuk datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya lah sejahtera dalam melimpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini, sempena penganjuran daripada pihak masjid yang saya kira begitu kreatif sekali, iaitu Mosque Open Day. Yang panjanglah ceritanya kalau kita nak bercerita tentang Mosque Open Day ni. Tahniah kepada pengurusan dan kepimpinan masjid yang telah membuat satu trademark ataupun satu tanda masjid yang tak dapat nak diikut dah oleh masjid-masjid yang lain. Luar biasa sekali ideanya, kreatif. Daripada segi nak mengajak
rakan-rakan non-Muslim mendekati masjid. Sempena dengan program Most Open Day ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk bermula dari 1/3 malam, di manakah kita? Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita bertanya 1/3 malam di manakah kita, kita terlebih dahulu kena faham 1/3 malam ni apa benda yang dikatakan 1/3 malam. Baik, malam ini dia dikira daripada maghrib sampai subuh, itu dikira sebagai malam. Macam contoh, kita di Shah Alam, waktu maghrib kita pukul 7.10 malam, masuknya malam, dan subuh kita pukul 6 pagi. Maka antara pukul 7.10 malam sampai pukul 12 tengah malam, duration malam adalah 4 jam 50 minit. Daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi masuk subuh, duration malam adalah 6 jam. Maka total duration malam di Shah Alam ini adalah 10 jam 50 minit. Baik, sekarang kita bahagi pula malam tu tadi, yang 10 jam 50 minit tu, kita bahagi pula pada 3 portion atau 3 bahagian. Jadi 10 jam 50 minit kita bahagikan 3, dapat 3 jam 36 minit. Ataupun lebih tepat 3 jam 37 minit adalah dia punya detail-detail dia. Sekarang kita buat pembahagian 1/3 malam. 1/3 malam dia bermula daripada yang 1/3 pertama, dia bermula 7.10 sampai 10.46. 1/3 pertama. 1/3 kedua daripada 10.46 sampai pukul 2.22. 1/3 yang terakhir yang disebut waktu paling afdal kalau seseorang nak melakukan qiyamul lail, pukul 2.22 sampai pukul 6 pagi. Itu pembahagian 1/3. Berdasarkan satu riwayat, Nabi SAW pernah menyebut, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, wa ahabbus salati ilallah salatu Daud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Puasa yang paling disukai oleh Allah, puasa Nabi Daud, yang mana baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari, makna tidak puasa, selang-selang lah kalau bahasa kita. Dan semayang yang paling Allah suka adalah semayang Nabi Daud, yang mana Nabi Daud dia tidur separuh malam, kemudian dia bangun beribadat pada 1/3 malam, selepas itu dia tidur semula sebentar sebelum semayang subuh. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya Nabi Daud ni rutin dia tidur dulu macam biasalah, macam yang kita buat, malam tidur, kemudian dia bangun qiyamul lail, kemudian dia akan rehat sikit sebelum subuh. Sebab itu kalau berdasarkan hadis ini, ulama bahas ini bermakna malam ni dia ada 6 bahagian. 3/6 campur 2/6 campur 1/6, dia dapat 6/6. Jadilah satu malam penuh. Sebab itu disebut malam tu ada 6 bahagian. Kalau tengok rutin Nabi Daud tadi, dia tidur separuh malam, 3/6 yang Nabi sebut. Dia bangun semayang malam 1/3 malam, 2/6. Dia tidur semula 1/6 malam, 1/6. Jadi yanamu sudusahu yang Nabi sebutkan istilah. Jadi 3/6 campur 2/6 campur 1/6 dapat satu malam penuh. Jadi kalau kita bandingkan diri kita langit dengan bumi lah, kita tak dapat nak ikut gerakan ataupun cara hidup para salafus soleh ini. Nabi Daud, para salafus soleh, luar biasa. Nabi Daud ni tuan-tuan, dia bukan sembarangan. Kalau kita rasa kita sibuk, Nabi Daud lagi sibuk. Sebab Nabi Daud ni bukan dia duduk rumah ke, dia tak ada kerja. Tak. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud ini pada awalnya dia seorang tentera dalam pasukan yang dipimpin oleh Talut. Talut ni siapa? Talut ni kalau dalam Bible Hebrew panggil Saul, first king of United Kingdom of Israel. Ini cerita lama lah, dia lahir 1000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi bila Nabi Daud berjaya membunuh Jalut, ini cerita panjang dalam surah Al-Baqarah ayat 251, dia dinaikkan pangkat sampai daripada satu pangkat ke satu pangkat. Akhirnya dia dilantik jadi second king of United Kingdom of Israel selepas daripada Talut. Jadi kita sedang bercakap tentang seorang yang bergelar raja. Nabi Daud ni bukan calang-calang. Kita tahu dia baca Quran, dia baca Zabur je. No, dia ni raja. Dia seorang pemerintah yang hebat. Dan anaknya pun Sulaiman juga seorang raja.
Dan Sulaiman ni pula anaknya bernama Rahabim pun jadi raja. Maka ini keturunan bangsawan-bangsawan ni. Bagaimana semayam malam mereka, luar biasa sekali. Sebab itulah kalau kita nak bertanya bermula sepertiga malam di manakah kita, maka wajarlah kita rasa segan kadang-kadang. Kita sepertiga malam ini, ada orang start daripada pukul 10 malam, amda dia buat tengok Netflix, itu sajalah. Menggentir tasbih, tasbih bukan tasbih, remote control orang. Orang ahli sufi gentir tasbih, dia menggentir remote ni, ngok-ngek mencari cerita. Lalah Netflix tengok dia, bukan dia tengok Netflix, tertidur terkulai begitu je. Ada orang tengok TikTok, VTT sampai pagi, so scroll, juling-juling biji mata menengok scroll. Sudah pukul 4 dah. Baik tu nama TikTok, benda tu sesuai lah namanya TikTok. Apa makna TikTok? TikTok wal asri, masa berjalan. Sudah meninggal begitu je. Ada orang sepertiga malam melepak menengok EPL. Semalam tak ada lah, hari ni ada 7 game. Lagi lah dia mengiktikaf lah, dia menengok apa nama EPL hari ni sekarang. Nak mencari orang yang dapat melaksanakan Qiyamul Lail itu payah. Sebab itu kita ucap tahniah kepada tuan-tuan yang ikut Qiyamul Lail malam tadi. Orang yang buat Qiyamul Lail ini confirm dicintai Allah. Confirm. Sebab tak semua orang boleh buat. Kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam dunia ni ada beberapa golongan yang Allah cinta. Salah satunya adalah dalam satu hadis panjang Nabi menyebut, ada sekelompok orang dia bermusafir, dia travel. Kemudian mereka sampai di destinasi pada waktu akhir malam. Kesemua ahli rombongan ni, mereka turun dari kenderaan, kemudian semua tertidur. Penatlah, kita ride ke mana-mana, penat. Fanazalu fadarabu biru'usihim thumma qama fatatahhara wa shalla raghbatan lillahi azza wa jal wa raghbatan fima indahu. Tiba-tiba dalam kelompok itu ada seorang ahli rombongan, ketika kawan-kawan yang lain semua dah tertonggeng tidur kepenatan, dia boleh bangun, berwudu, semayam malam. Dia buat tu kerana rutin dia, kerana dia cinta kepada Allah. Maka ketika itulah Allah menumpahkan segala cintanya kepada lelaki ini. Hadis riwayat Tabrani. Luar biasa orang yang buat Qiyamul Lail. Cuma kalau kita nak muhasabah diri kita pagi ni, kalaulah takdir imam besar buat program Qiyamul Lail ni tiap-tiap malam, tuan-tuan boleh tak datang? Tiap-tiap malam, bukannya seminggu sekali, sebulan sekali. Muhasabah, boleh atau tidak datang? Mimpilah nak datang tiap-tiap malam. Bayangkan Nabi SAW melaksanakan Qiyamul Lail tanpa gagal, tiap-tiap hari. Itu level kita. Nabi ni dia ada berapa perkara wajib bagi dia buat. Bagi kita tak, dia tak suruh. Dia faham kita umat dia ni pemalas-pemalas belaka, jadi dia tak wajibkan. Nombor 1, Nabi wajib buat semayang duha. Nabi wajib buat. Yang kedua, semayang witir. Wajib Nabi buat. Kita witir bulan Ramadan je, itu pun hilang. Habis autiru sama jidu hilang lah semua. Semua cari moreh lah, tak ada lah. Yang ketiga, wajib Nabi buat semayang 2 rakaat sebelum subuh. Yang tuan-tuan buat tadi, tahniah lah. Orang Melayu panggil Qobliyah subuh, dia sunat fajar namanya. Yang keempat, semayang malam, Qiyamul Lail. Nabi wajib Qiyamul Lail. Dan yang kelima, beristighfar sama ada 70 ataupun 100 kali. Nabi suka istighfar, tuan-tuan. Bahkan ialah sebagai seorang manusia, Nabi juga adalah manusia yang luar biasa. Tetapi dari segi biologinya, Nabi juga ada sifat mengantuk, ada masa sakit, ada masa tertidur, ada masa tak larat. Maka ada hari Nabi tertinggal juga. Tapi bagaimanakah Nabi ketika dia tak melaksanakan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza nama minal lail aw marida shalla minan nahari 12 raka'atan. Takdirlah Nabi tertidur, atau hari itu Nabi tak sihat, demam, Nabi tak sempat semayang malam, baginda akan qada semayang malam itu pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ada orang qada semayang Qiyamul Lail? Tak ada. Nabi sampai dia begitu suka semayang malam, dia qada. Sebab itulah menjadi satu kaedah di kalangan ulama, siapa yang solat witir
yang secara kebiasaannya dia buat sebanyak 1 rakaat, kalau dia qada pada waktu siang, dia mesti doublekan jadi 2. Ataupun waktu malam biasa dia buat witir 3 rakaat, kalau dia nak qada buat siang, dia mesti jadikan genap. Satu kaedah lah, maknanya malam ni witir untuk malam, tapi kalau siang dia jadi genap, dia tak jadi ganjil. Jadi 3 jadi 4, yang buat 1 jadikan sebagai 2 rakaat. Panjanglah perbahasan tentang semayang malam Nabi ini. Secara umumnya ada 6 orang sahabat yang secara relatifnya menyampaikan mengenai semayang malam Nabi lakukan ini, sama ada di bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan. Sama ada kita boleh jumpa hadis daripada Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Jabir bin Abdullah. Mereka inilah yang banyak menghuraikan tentang bagaimana Nabi melakukan semayang malam. Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama, Aisyah kata Nabi buat 2 rakaat saja, ada yang ni kata 13 rakaat dan sebagainya. Tetapi baginda Nabi kita SAW tanpa gagal melakukan qiyamul lail. Maka sekali lagi kalau kita bertanya, takdir imam besar maklumkan qiyamul lail buat tiap-tiap malam, boleh tak kita lakukan? Memang payah. Boleh, tapi payah. Cuma pada pagi ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, untuk kita yang tahap pemalas ni, kita bagi shortcut sajalah ya. Ada amalan, kita work smart, jangan work hard. Ada amalan-amalan yang kalau kita buat, dia dapat pahala macam qiyamul lail. Kan orang suka shortcut ni tuan-tuan, dia nak qiyamul lail, dia pemalas, tapi dia nak pahala qiyamul lail. Ada tidak? Ada. Atas rahmat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW, ada beberapa amalan yang Nabi ajar kepada umat dia, kalau kau buat, pahala macam kau qiyamul lail. Apakah amalan? Ini tak susah. Apakah contohnya? Man shallal insya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Siapa yang semayang isyak berjemaah, seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Siapa yang semayang subuh berjemaah, seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam. Ni hadis Muslim. Jadi tuan-tuan dapat jugalah pahala qiyamul lail, tapi takkan sama pahala dengan kawan-kawan kita yang qiyamul lail betul. Itu lain, cuma dapat kelebihan pahala saja. Ada satu lagi yang Nabi mengajarkan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri semayang sunat bersama imam sampai habis, maknanya imam balik, maka dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Tirmizi. Ini biasa berlaku kalau di bulan Ramadan. Kita kalau tarawih dengan imam, kita mesti berjanji sehidup semati dengan imam, daripada mula sehingga ke garisan akhir perjuangan. Maknanya kalau imam buat 20, tuan-tuan kena buat 20. Kalau dia buat 23, tuan-tuan buat 23. Kalau buat 8, kita pun buat 8. Jangan terbalik. Orang buat 20, kau buat 8. Tempat buat 8, kau nak buat 20. Jangan. Kena sama sehidup semati dengan imam. Apa pahala dia? Qiyamul lail sepanjang malam. Kan tempat kita bukan tempat tuan-tuan. Tuan-tuan semua bagus, dia Kuantan lah banyak berlakunya. Habis je 8, sapu punggung lah, dia geng 08 kita panggil kan. Bukan kita petikai rakaat yang kau buat, fadilat kau hilang. Nak lagi besar pahala, kita bawa pula tu imam tu hantar balik ke rumah naik motor kita. Itu lagi besar pahala, tolong hantar lagi. Begitulah kita nak mencari amal-amal ibadat ni dengan kudrat kita yang pemalas ni, tetapi banyak dapat pahala. Jadi balik kepada perbincangan kita bermula 1/3 malam. Di manakah kita? Kita kena akui secara jujur, kita ni memang malas semayang malam tuan-tuan. Walhal semayang malam ni dia adalah direct line kita dengan Allah. Kita macam dengan Allah ni kinayah saja ya, ataupun tamsilan saja. Kita dengan Allah Ta'ala ni kita selalu kontak, selalu hubungi, kena ada hubungan. Macam tuan-tuan dengan orang besar-besar pun, kalau nak pastikan kabel kita sentiasa kuat, tuan-tuan kena selalu hubungi, tunjuk muka. Kita dengan orang besar kena begitu tuan-tuan, mana boleh tak tunjuk muka, kena punch card orang panggil kan, kena punch card. Dengan tuanku ke, dengan menteri besar ke, dengan SS ke, siapa kita bekerja, kita kena
Tapi tak adalah dekat sampai berpeluk, jauh sampai tak nampak. Ada kita di situ, sentiasa ada hubungan, baru kabel kuat. Maka orang dalam hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, dia kena selalu telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? Dia ada dua line. Satu dia panggil sebagai hotline, satu lagi direct line. Hotline ni berapa nombor dia? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Ini nombor tak boleh tercecer, mesti hari-hari call. Engkau tak pernah telefon, tiba minta tolong. Ada orang nak tolong ke? Bagi salam tidak, apa tidak, tiba-tiba minta tolong duit sikit. Kita memang scammer ni, kita akan anggap dia scammer. Tiba-tiba minta duit. Tapi kalau kita memang jenis tiap-tiap hari Jumaat WhatsApp kat dia, salam Jumaat. Oh, salam Jumaat, tiap-tiap Jumaat entah. Salam subuh pun ada, doakan kita pukul 4 pagi. Kita pun seronok orang macam ni. Kita pun satu hari dia minta tolong, kita tolong lah. Dia ingat pada kita. Lepas tu 24434 tak boleh tinggal. Biasa orang tercecer nombor 2, terus start 4434. Kau ingat kopi muar ke 434? Tak dapat. Dia mesti subuh tu mula dulu. Cuma 24434 ni dia sebab hotline. Hotline ni maknanya satu dunia pakai, bukan kita je. Sebab itu ada masa kita punya permohonan tu tak sampai. Puas minta lama dah tapi tak sampai. Macam ada orang kahwin lama, tak ada anak. Dia kata saya dah berdoa dah, semayang tapi tak sampai. Engkau pakai line mana? Oh, hotline. Memanglah satu dunia pakai line yang sama. Kita kena guna direct line. Masa bila kita boleh guna direct line ini? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah di luar waktu puncak. Siang line mahal tuan-tuan. Selcom charge 30 sen seminit. Kalau malam 3 minit tak sampai 10 sen. Kenapa malam murah? Kerana orang tidur, kita seorang je putar nombor tu. Berapa nombor dia? 2222 2222 3. Wa minal laili fatahajjat bih. Nun dia kena dengan malam, kamu bangun bertahajud pada aku. Orang kalau tahajud jiwa mesti kuat lah. Ada sekarang ni orang tengok filem Papa Zola. Siam pula cerita Papa Zola. Ada lagu tu, jika tidak hari ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Rupa lagu tu orang tak ada anak, dia doa pada Allah, Allah beri dia ketenangan. Setiap kali dia tengok isteri dia tak ada apa-apa, sabarlah, tidak hari ini minggu depan. Allah beri kekuatan. Apa sebab? Itu juga sebahagian daripada terkabulnya doa. Sebab itu hidup ni jangan hilang kabel dengan Allah. Maka orang yang qiyamul lail, orang tahajud, kabel dia memang power tuan-tuan. Kalau kita bandingkan kesungguhan Rasul SAW, langit dengan bumi lah. Nabi ni orang yang dah dijamin masuk surga. Nabi ni sebaik-baik manusia, Sayyidul Mursalin. Di kalangan Nabi ni dia penghulu paling hebat sekali. Dia seorang yang Allah jamin maksum dari sebarang dosa. Tapi walaupun kedudukan baginda Nabi kita begitu tinggi, begitu sempurna, baginda melaksanakan semayang tahajud ini bersungguh-sungguh sampai bengkak kaki. Itu tak terbayang dek kita. Semayang sampai bengkak kaki ni tuan-tuan, tak dapat nak bayang berapa banyak. Dan ini bukan cerita-cerita rekaan. Isteri sendiri mengesahkan. Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengakui luar biasanya effort Nabi semayang malam. Sehingga dalam satu riwayat Aisyah sendiri bercerita, annan nabi Allah kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Sesungguhnya Nabi ni semayang malam sampai kedua tapak kakinya merekah. Sebagai isteri dia rasa prihatin. Faqalat Aisyah, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa beria sangat ni? Kenapa beria sangat? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan Allah dah janji dosa tuan ni Allah ampun semua. Hak dulu, hak akan datang. Beria ngak ni apa hal? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya ni nak jadi hamba yang reti bahasa je. Hamba yang reti berterima kasih atas segala nikmat.
kita bulan Ramadan, semayang paling banyak kita bulan Ramadan lah, semayang tarawih kan, 20 rakaat atau 8 rakaat. Ada tak sampai tahap bengkok kaki tuan-tuan semayang bulan puasa? Mana ada. Bulan Ramadan kita bengkok juga kaki, gaot, tu lain. Berbuka salah makan, terlebih pula makan daging, itu gaot, bukan kerana semayang malam. Kita tak dapat bayang macam mana orang boleh semayang malam sampai bengkok kaki. Orang yang maraton ke masuk Ironman Langkawi, bengkok kaki tak pelik tuan-tuan, dia berlari. Dia berlari, bengkok labu betil, besar betil dia. Tapi kalau semayang bengkok kaki, itu luar biasa sekali. Dan perkara ini diteruskan legasinya oleh para salafus soleh. Ingin saya berkongsi cerita bagaimanakah salafus soleh pun handal juga dalam bab semayang malam ini. Kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, dalam satu riwayat disebutkan ada seorang pergi menjadi tetamu di rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia jadi tetamu selama 7 hari. Sepanjang 7 hari itu dia perhatikan sendiri bagaimana kehidupan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dalam rumah tu dia tinggal dengan isteri dia, dengan pembantu dia. 3 orang ni, mereka jadikan rumah mereka ni, malam mereka menjadi 3 bahagian. Malam yang bahagian pertama, pembantu dia semayang. Bahagian yang kedua, dia bangunkan pula tuan rumah. Malam ketiga, bahagian ketiga tu panggil pula isteri. Dia buat shift dalam rumah. Mana dalam rumah dia tak ada orang yang tidur sepanjang malam. Macam kita kan duduk rumah kita sekarang, kalau dah membuta belaka sampai ke pagi, dengan kucing-kucing pun tidur. Pemalas betul lah rumah tu. Rumah Abu Hurairah tak, dia buat gile-gile. Macam rumah kita pun ada juga anak kita tak tidur tapi menengok EPL tu, tak aci tuan-tuan. Ni dia tak tidur tu kerana ibadat. Ni sebagaimana asar dalam riwayat Imam Ahmad. Juga ada satu kisah lain, Syaddad bin Aus, apabila dia nak tidur malam, secara automatik dia akan terasa, ya Allah, neraka tu seksa, maka aku tak boleh tidur kalau teringat pada neraka. Dia terus semayang. Dia tak boleh tidur bukan kerana fikir banyak hutang ke, esok nak makan di mana ke, tak ada. Dia fikir pasal neraka. Ni boleh rujuk ceritanya dalam kitab Sifatus Safwah. Kata Sa'id bin Yazid, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah mengarahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari untuk pimpin orang semayang malam di bulan Ramadan. Jadi dia pun jadi imam. Kata Sa'id, imam bertugas membaca ratusan ayat dalam semayang tarawih, sehingga kan kami ni bersandar kepada dinding, yang bawa tongkat, pegang tongkat, lamalah semayang. Dan kami hanya keluar daripada semayang malam tu ketika matahari, ketika hampir subuh, sebab nak sahur. Daripada isyak sampailah waktu itu. Dan daripada Malik, dia cerita daripada Abdullah bin Abi Bakar, ayah dia cerita, ketika kami melaksanakan semayang malam bulan Ramadan, di rumah pembantu kami dah siapkan buat hidangan untuk sahur. Kami habis tu terus sahur je. Ini cuma cerita ni dalam Muwatta' Imam Malik ada dicatatkan. Ada satu kisah yang lain, Nafi' menceritakan bahawa Abdullah bin Umar di awal malam bulan Ramadan dia semayang di rumah. Bila orang dah balik daripada masjid, dia ambil satu gayung air, dia berwuduk, kemudian dia pergi ke Masjid Nabawi. Selepas itu dia tak keluar-keluar daripada masjid sehinggalah semayang subuh, semayang malam mereka. Dia kata Ibn Jauzi, dia level para salafus saleh melaksanakan qiyamul lail ni, dia ada beberapa level. Grade, dia ada grade berbeza-beza. Pertama, kata Ibn Jauzi, ada level salafus saleh ni yang menghidupkan malam satu malam penuh, tak tidur langsung. Iaitu, ini luar biasa lah, dia boleh semayang subuh esok dengan wuduk isyak. Macam mana tuan-tuan ni? Dia tak minum air masak agaknya, tak pergi ke tandas apa semua. Tak, bagi kita yang pernah duduk negara-negara luar, Northern Hemisphere, ke negara 4 musim lah, winter, summer tak sama macam kita. Sebab ada masanya malam pendek, siang panjang, ada masa siang pendek, malam panjang. Jadi jangan petikai riwayat ini. Jangan bayangkan macam mana tak pergi ke tandas, kata imam ni. Tak, mungkin malam pendek,
Itu bagi orang yang pernah duduk winter, dia akan faham malam tu panjang ataupun pendek. Tapi luar biasa lah, walaupun winter pun boleh tak pergi ke tandas daripada isyak sampai subuh. Oh, itu hebat, boleh dapat PJK itu tuan-tuan, luar biasa sekali. Luar biasa. Itu level pertama. Dia boleh jaga satu wuduk daripada isyak. Level kedua, Ibn Jauzi kata, ada salafus soleh yang semayang setengah malam. Kita cerita pagi ni 1/3, dia semayang setengah. Macam mana nak kira setengah malam? Ginilah, kita buat anggaran lah, waktu malam di Malaysia ni, katakanlah maghrib 7 suku, subuh 5.45 contoh. Jadi kalau kita campur, jumlah malamnya ada 10 jam 30 minit. Jadi kalau setengah malam, dia jadi 5 jam 15 minit. Maknanya orang yang semayang setengah malam ni, dia bermula semayang pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 suku pagi. Luar biasa sekali. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, mereka yang semayang malam 1/3 malam. Yang ini kiraan 1/3 malam lebih kurang dalam 3 jam setengah. Dan yang paling afdal 1/3 akhir malam. Itu yang paling afdal. Maknanya mula jam 2 suku 2 lebih sampailah waktu subuh. Itu yang level ketiga. Level keempat, ada juga kata Ibn Jauzi yang semayang 1/6 malam ataupun 1/5 malam. Dia kalau semayang 1/6 malam ni lebih kurang dalam 1 jam 45 minit duration malam dia. Contohnya, dia semayang start pukul 4 pagi. Dia tamat lebih kurang 5 lebih lah sebelum subuh atau masa subuh. Kalau solat 1/5 malam ni lebih kurang 2 jam 6 minit. Maknanya dia semayang qiyamul lail bermula pukul 3.40 pagi dan dia akan tamat subuh. Jadi ringkasnya, kalau tuan-tuan nak ingat table kita macam mana nak pilih waktu, pukul 12 sampai pukul 5 ini setengah malam. Kalau tuan-tuan start semayang pukul 2 sampai subuh, itu 1/3 malam. Kalau semayang pukul 4 sampai subuh, itu 1/6 malam. Kalau pukul 3.40 sampai subuh, 1/5 malam. Kalau subuh pukul 7.30, itu subuh gajah namanya. Tak ada langsung qiyamul lail. Itu level keempat. Level kelima, ada salafus soleh yang tidak tentukan waktu. Dia semayang sampai dia mengantuk. Mungkin dia semayang pukul 12 malam, pukul 2 dia mengantuk, dia akan tidur. Dekat subuh dia bangun balik. Ada yang tidak menentukan. Yang keenam, sekelompok yang semayang malam dengan 4 rakaat atau 2 rakaat saja, cukup. Macam ni kita biasa buat bulan Ramadan lah. Mana semayang witir 3 rakaat, lepas tu tidur lah. Tak ada dah niat nak bangun tengah-tengah malam, tak ada dah. Kelompok yang ketujuh, orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isyak sahaja. Itu pun kira bangun malam juga. Ini level yang paling rendah sajalah. Maghrib dengan isyak. Baik tu orang-orang tua kita dulu, maghrib dengan isyak ni tak bangun daripada sejadah. Lepas kan orang tua dulu, walaupun tak pergi masjid, atuk kita dulu, masjid jauh agaknya, dia semayang di rumah, tapi maghrib sampai isyak duduk atas sejadah. Apa dia buat? Main telefon, tengok WhatsApp? Tak, berzikir, mengaji. Dia kira itulah malam dia. Duk sampailah isyak, kemudian dia semayang isyak. Tapi label kita sekarang tak ada dah. Saya tak tahu bila kita semayang malam. Wallahualam. Maka itulah kedudukan kita dalam menghidupkan 1/3 malam. Cuma Imam Al-Ghazali, ni tak lama dah sikit, matahari cerah dah, lapar dah ni tuan-tuan. Makanan ada dah, Datuk Imam? Ada dah ya. Kena tanya, lapar ni. Apa tips untuk mudah qiyamul lail? Ni kita share lah. Mudah-mudahan tahun depan ni kita jadilah, umur ni dah melengkat, nak jadi semayang malam ni susah betul lah. Imam Al-Ghazali dia ada kumpulkan petua dalam Ihya Ulumuddin. Petua ni kata dia, petua bersifat zahir, petua bersifat batin. Kalau petua yang bersifat zahir ni ada 4. Kata dia nombor 1, kalau kau nak jadi orang yang konsisten semayang malam, jangan banyak makan dan minum sangat. Jangan jadi food hunter sangat. Apa ada ya, tak payahlah join group, jalan-jalan cek makan, ride motor sampai beria nak mencari roti sarang burung. Sikit-sikit sudah, benda ada, tak ada sudah. Jangan beria sangat. Mencekik ni kurangkan sikit. Sebab kita nanti payah bangun malam. Ni nasihat Imam Ghazali, bukan Haji Ghazali belakang rumah kita ni tuan-tuan. Imam Ghazali ni, dia pengalaman luas. Satu. Yang kedua kata dia,
Jangan hidup ni sibuk benda tak bermanfaat. Mind your own business. Rumah tangga orang so sibuk lah. Dia laki bini bercerai bergaduh, bini dia tuduh laki dia pukul, dia lantak dia lah, bukan saudara engkau. Contoh, also menyibukkan diri bukan masalah engkau. Mind your own business. Tak payah nak komen-komen, senyap je. Ada kawan saya cerita, dia ni tak pernah bergaduh dengan isteri dia. Dia ustaz dan dia ni jenis orang baik. Ustaz baik. Dia tak pernah tinggi suara, tak pernah, memang dia bagus. Saya tanya dia, Syekh, engkau ni baik sangat, ada tak bergaduh dengan isteri? Ada. Masa bila engkau bergaduh engkau orang baik? Dia kata ada sekali tu dulu. Isteri dia baca surat khabar, zaman surat khabar lah masa tu. Keluar berita, cerita masa tu Saleh Yaakob. Saleh Yaakob kahwin kali keempat, kahwin nombor 4. Yang kahwin Saleh Yaakob yang kena marah aku. Aku tak bersalah pun, tengah sarapan. Abang tengoklah orang lelaki ni tak ada kerja lain. Kahwin seorang lelaki. Apa dosa aku? Aku tak bersalah pun. Tapi dengarlah masuk kanan keluar kiri. Tak payah sibuklah orang. Apa bendanya? Kalau kita menyibuk-nyibukkan sesuatu yang tak ada kena-mengena kita, kata Imam Ghazali, jadi payah bangun malam. Itu pandangan Imam Ghazali. Yang kedua, jangan banyak maksiat waktu siang. Yang keempat, kita hendaklah melakukan qailulah. Qailulah ni dia dah tak jadi budaya kita ni. Sebab orang Malaysia ni dia ada satu perangai, kalau dia tengok orang tidur siang, orang tu pemalas. Kalau di office kan, kita tengok kawan-kawan baring ke tidur ke, oh dia ni pemalas lah ni. Tak. Qailulah ini disepakati oleh ulama, perbuatan sunat ni jumhur ulama mengatakan ini sunnah Nabi SAW. Sebab itu kata Ibnu Abbas, qilu fa inna syayatina la taqilu. Berqailulah lah kamu, kerana yang tak pernah berehat ni setan je, kata Nabi. Jadi tuan-tuan yang workaholic janganlah bangga sangat. Yang tak pernah berehat ni setan je. Kita manusia kena ada rehat-rehat, chill, healing, kena ada tenang-tenang. Setan je workaholic, siang malam pagi petang masuk office ni. Ni riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Sebab itu kita kena qailulah. Kalau tempat kerja di Jepun, dia ada satu budaya dia panggil inemuri. Jepun ni kuat kerja tuan-tuan. Dia orang pergi kerja, balik kerja, kuat kerja. PM dia yang baru, yang perempuan ni, pukul 3 pagi panggil mesyuarat. Pening menteri-menteri dia, kuat sangat bekerja. Dia orang kuat bekerja. Tuan-tuan tak percaya, masjid negeri kita ni pelancong ramai daripada Jepun. Tuan-tuan tengok, jalan laju, dia orang kuat kerja. Tapi dalam dia kuat-kuat kerja, dia ada budaya inemuri, iaitu tidur sebentar tengah hari. Kalau sekolah di sana, kursi dia siap boleh recline macam kursi dalam kapal terbang. Tengah hari tarik sekejap tidur. Dia bukannya sleeping, take a nap. Nap dengan sleep lain tuan-tuan. Mana kita di office tidur nyandar lah pada kursi tu, sandar sekejap. Jangan bentang toto bawah meja, tu membuta. Bangun asar kan tak boleh. Kita take a nap. Rupanya banyak manfaat. Kata Imam Ghazali, dia menyebabkan orang mudah semayang malam. Dia kebaikan tidur siang ni banyak. Kajian di Universiti Harvard ada buat, banyak universiti buat. Tidur siang dalam tempoh setengah jam 40 minit, itu sama macam kita tidur 8 jam malam hari. Dia punya manfaat ni kajian universiti banyaklah dia buat. Dan the National Sleep Foundation pun ada foundation kaji pasal tidur. Dia menyarankan kita tidur siang antara 20 minit sampai setengah jam. Tidur sekejap siang, dia boleh meningkatkan fokus kita semasa bekerja. Dia merehatkan otak. Dan ada satu kajian selama 6 tahun di lapangan, respondennya puluhan ribu juga dia buat di Greece. Orang yang tidur siang ni lebih 3 kali per minggu turun risiko penyakit jantung 37%. Tapi qailulah lah, bukan membuta tuan-tuan. Kalau hari-hari tidur memang sakit jantung. Orang lain sakit jantung menengok kita asyik tidur je kerjanya, disuruh melentang belaka. Tak, dia qailulah lah tengah hari. Tak tahulah kot pelancong Jepun, kena tanya Datuk Imam Besar lah. Takut dia nak tumpang qailulah di masjid kita pula lepas ni. Kena sediakan ruang tidur pula satu kerja lah. Itu sebab zahir. Sebab batin kata Imam Ghazali ada 4 juga. Pertama, engkau kena bersihkan hati daripada dengki kepada orang. Engkau akan mudah semayang malam. Mungkin kita selama ni jadi payah bangun semayang malam kerana kita ni
ada sikit hasad dengki dengan orang lah. Tengok orang ni dapat ni, kita dengki. Dia naik pangkat, kita dengki. Dengki ni boleh menyebabkan payah sembahyang malam. Yang kedua, engkau terlampau angan-angan banyak dalam bab duniawi, payah bangun malam. Kehendak terlampau banyak. Yang ketiga, engkau kena ada rasa cinta dan kuat kepada Allah. Di hidup kita ni tuan-tuan, ingat ya, matlamat hidup kita ni satu je, nak Allah suka kita je. Hidup kita ni nak bagi Allah gembira dengan kita, cukup lah. Macam tuan-tuan dengan isteri kan, isteri kita buat ni, dia beli barang ke, dia tanya, bang okey tak bang? Tak okey, kita, abang suka ke? Suka, as long as you happy. Biasa kita ayat kita kan, anak-anak pun sama. Asalkan anak kita makan, suka makan macam sedap sangat, kita happy lah. Tengok anak kita gembira, kita tak makan, kita ayah ni kan korban banyak. Itu yang orang tengok cerita Papa Zola ramai menangis. Dia korban untuk anak dia. Saya tak pernah tengok orang cerita, kata sedih sangat. Tunggu cuti sekolah lah nanti tengok. Tuan-tuan tahu tak Papa Zola tu siapa? Macam tak berapa nak faham sangat ya. Nampak sangat tak ada anak kecil. Oh, dah tak ada anak kecil, patutlah. Cerita kartun sebenarnya, bukanlah cerita bapa ayam, bukan bedak, cerita kartun. Jadinya dia membesarkan anak dia. Jadi ayah ni dia biar anak dia makan cukup. Nak makan apa, mana mampu kita beli. Baju raya biar lawa, tak apa, kita kan plekat je sembahyang raya. Kita suka tengok anak happy, isteri kita pakaian cantik, kita suka. Maka dalam kita sebagai hamba pun, kita nak Allah suka kita. Lepas itu ada seorang saya pernah jumpa, patient, dia kena kanser perut. Kanser apa kenama, doktor buang daripada perut dia, kecil sikit pada bola sepak dia punya kanser. Sampai doktor beritahu, kau ni kalau buang ni tak boleh jalan ni, terus OKU dah ni. Begitu. Ketika doktor beritahu, minta maaf, duka cita dimaklumkan, awak ni kena kanser tahap 3.5, nak masuk 4 dah ni. Dia ketika itu boleh sujud syukur. Mana nak cari orang tahap tu tuan-tuan, boleh menangis tu bersyukur. Sampai doktor tu pelik, you tak sedih ke? You lagi 6 bulan lu mau mati. Jawapan dia memang win lah. Yang buat saya sakit ni Allah. Kalaulah sakit menyebabkan Allah gembira, buatlah, janji dia gembira je. Saya okey. Dia happy. Sebab Allah kalau uji kita, dia suka, dia uji kita. Maknanya orang ni tahan diuji betul ni. Mana orang ni dia tahan lah, aku test dia macam-macam, Allah happy lah. Jadi as long as Allah happy, I'm okay. Jadi kata Imam Ghazali, kau kena tanamkan sikap itu. Buatlah Tuhan, nak uji aku ke, nak test aku ke, nak sakit aku, buatlah. Janji you happy mah. Janji Tuhan happy. Okey, Allah happy. Orang ada perangai macam tu, dia mudah sembahyang malam. Dan yang keempat, dia tahu fadilat qiyamul lail. Ini boleh rujuk Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan cari jilid pertama muka surat 356. Panjanglah nak uraikan, matahari dah makin tinggi dah. Sebagai kesimpulan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu nasihat yang pernah berikan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang ni Sunan Wali Songo lah, anak anda kepada Bong Sui Ho. Dia sebenarnya Cina katanya. Dia Cina Champa, Vietnam Selatan kan. Dia bukan orang Jawa. Yang orang Jawa Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu Jawa. Yang lain tu banyak bukan Jawa. Dia ayahnya Bong Sui Ho, tu dinamakan Bon Ang. Namanya Bon Ang, nama Cina lah, Bon Ang katanya lah. Bon tu maknanya buku, Ang tu merah, buku merah nama dia. Tapi orang Indonesia tak setuju. Dia kata bukan Cina, memang Jawa betul. Katanya Bonang ni nama kromong, alat dalam gamelan. Engkau bergaduh lah sama engkau lah, kita tak peduli lah siapa di Cina ke Jawa ke. Yang penting Sunan Bonang, dia pernah beri nasihat yang bagus. Orang datang jumpa dia mengadu, Tuan Guru, saya ni masalah jiwa lah. Kita kan sekarang ni ramai orang stres, ramai orang overthinking, kena GERD, macam-macam lah. Kena, yalah sakit-sakit kena makan ubat ni. Jadi zaman dulu pun ada jumpa dengan dia, saya ni selalu stres, banyak problem, duka cita, bagilah sikit macam mana nak ubatkan jiwa saya yang tak tenang. Dia beri nasihat yang bagus. Kata dia, tombok hati iku 5 perkara ni.
kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindo solat wengi lakanono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kudu utang kang duwe, kaping limo zikir wengi kang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani, kata dia. Kalau dia sampaikan dalam bentuk lagu, tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindo solat wengi lakanono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kudu utang kang luwe. Sampai habis lah, panjanglah lagu dia. Apa maknanya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Buat je 5 perkara. Antaranya semayang malam jangan tinggal. Jadi kita berdoa kepada Hadrat Ilahi, kita ni Allah pilih lah sebagai orang yang boleh semayang malam. Sebab ibadat lain syukur kita dah berjaya buat dah. Puasa Isnin Khamis, zikir, intikaf masjid waktu 5 waktu. Semayang malam je ada sikit susah lah. Kita doa kepada Allah. Banyak nak ceritakan tapi masa kita dah hampir sejam. Saya ucap ribuan terima kasih di atas undangan. Satu penghormatan saya menyampaikan syarahan di masjid ini sebenarnya. Mohon maaf juga ada sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan. Sihatkanlah tubuh badan kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Lapangkanlah dada kami. Terangkanlah hati kami. Tetapkan iman kami. Elokkan amalan kami. Luaskan rezeki kami. Dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.